Pernah tak anda terfikir kenapa ada rakan sekerja anda yang kerjanya nampak bersahaja, masa rehat cukup, tak tertekan langsung, tapi entah macam mana sentiasa bernasib baik? Jenis yang selalu dapat projek besar atau tiba-tiba je digaikan pangkat kan? Ya, betul. Manakala anda atau mungkin kawan yang anda kenal lah mengerah keringat sampai 15 jam sehari, korbankan hujung minggu, siang malam buat kerja, Tapi masih tersekat di takuk yang sama bertahun-tahun. tepat sekali. Macam ada satu dinding gaib yang tak membenarkan kita pergi lebih jauh. Jadi untuk sesi penerokaan kita hari ini, kita nak rungkai satu sumber yang agak unik Sangat unik. sebab ia bukan buku motivasi popular atau kertas kajian psikologi yang berat-berat tu. Kan? Ya, sekeping nota ringkas, tetapi bila kita mula bedah siasat apa yang tersirat di sebalik nota ni, wow, ia membongkar satu anatomi yang sangat teknikal. Betul, ia tunjuk kenapa usaha keras kita selalunya tak selari dengan hasil yang kita dapat. Kiranya ia memetakan pertembungan antara usaha fizikal kita dan halangan mental yang kita bina sendiri. Dan macam mana akhirnya nak sampai ke garisan penamat yang dilabel dalam nota ini sebagai dream picture. Anda tahu kan, gambaran impian macam rumah, kereta dan kewangan yang stabil. Benda yang paling menarik perhatian saya bila teliti nota ni adalah macam mana penulis mendamaikan dua dunia yang kita selalu anggap terpisah. Maksudnya? Di satu bahagian, ia bawa masuk elemen spiritual yang sangat kuat. Ia ada tulis tentang rezeki dari Allah yang Ar-Razak. Bermaksud rezeki dari yang Maha Pemberi rezeki. Oh, faham. Tapi di kebahagiaan lain, ia terus potong masuk ke dalam psikologi praktikal. Benda-benda macam ego, mindset, emosi. Jadi, ia bukan sekadar nota agama yang suruh kita banyakkan berdoa. Ia macam satu blueprint operasi minda lah kan? Ya, blueprint untuk buang halangan dalam diri. Ia bentangkan logik, sebab dan akibat. Kalau ini berlaku dalam minda anda, maka ini kesan fizikalnya terhadap kerjaya anda. Bila saya tengok cara nota ini disusun, ada satu lukisan yang memang menangkap mata saya. Di bahagian paling atas ada lakaran awan yang sedang turunkan hujan lebat. Hujan rahmat yang dilabel sebagai rezeki yang sangat banyak. Sangat lebat. Maksudnya dari segi potensi, apa yang disediakan untuk kita tu tak ada had. Tapi yang buat saya tersentak sikit, hujan tu langsung tak cecah ke bawah tau. Ya, dia tersangkut. Sebab ada dua blok bumbung tebal yang melintang kat tengah-tengah tu. Analogi dia macam ni lah. Bayangkan rezeki ni macam isyarat Wi-Fi percuma yang sangat kuat. Oh, analogi Wi-Fi. Menarik tu. Kan? Wi-Fi tu kuat sangat kat luar, tapi anda kunci diri sendiri dalam bilik kebal konkrit bawah tanah. Isyarat tu ada, tapi kita yang tak bagi peluang pun untuk ia masuk. Analogi bilik kebal tu memang sangat kena. Mari kita rungkai apa sebenarnya bahan binaan dinding konkrit tu. Okey, jom. Dinding pertama yang paling atas dan berdepan terus dengan hujan rezeki tu dilabel sebagai dosa. Ada senarai contoh macam mencuri, fitnah. Itu tindakan negatif yang jelas. Betul. Ini adalah lapisan fizikal atau moral. Secara teknikalnya, benda ni merosakkan ekosistem sosial kita. Kalau anda asyik memfitnah kawan di tempat kerja, secara logiknya anda musnahkan kepercayaan. Dan bila kepercayaan hilang, peluang pun tertutup. Tepat. Tanpa kepercayaan, rangkaian anda rosak. Itu halangan luaran yang sangat ketara. Bahagian tu saya rasa kita semua boleh hadam dengan mudah. Buat jahat, hidup jadi susah lah. Tapi lapisan kedua kat bawah dia tu yang buat saya terfikir panjang. Di sinilah terletaknya punca sebenar masalah ramai orang. Ya, selepas lapisan moral tu, ada blok besar yang ditulis dengan perkataan ego, mindset, naf dan limiting belief. Benda ni kan bukan jenayah. Tak ada siapa akan masuk penjara sebab dia ego yang tinggi. Atau sebab rasa diri tak cukup bagus kan? Dan penulis nota ni sedar benda tu. Sebab tu ada satu petikan penting di sebelah lapisan kedua ni. Dia tulis, why ni bukan dosa tapi ianya ilusi yang membebankan. Ilusi yang membebankan. Berat ayat tu. Memang berat. Ini mekanik sebenar kenapa ramai orang gagal walaupun mereka orang yang baik-baik. Kalau kita ambil contoh limiting belief atau kepercayaan yang menghadkan potensi. Macam mana tu?
Secara psikologinya, ia adalah skrip yang sentiasa berulang dalam kepala anda. Skrip yang beritahu anda apa yang anda tak boleh buat. Oh, macam bila kita cakap pada diri sendiri, saya tak pandai bercakap, macam tu. Ya, atau orang macam saya takkan boleh berjaya dalam bisnes. Bila otak anda pegang skrip ini sebagai kebenaran mutlak, ia bina confirmation bias. Jadi kita akan sentiasa cari bukti untuk sahkan benda negatif tu lah. Betul. Anda secara tak sedar akan sabotaj diri sendiri setiap kali ada peluang datang. Kiranya kalau saya nak bagi contoh mudah, katakanlah ada pelabur nak suntik modal dalam bisnes saya. Rezeki tu dah ada di depan mata. Ya, peluang dah ada. Tapi sebab saya ada limiting belief yang saya tak layak urus duit besar, saya mula cari alasan. Saya lengahkan hantar proposal, tak jawab call dan akhirnya peluang tu terlepas. Rezeki tu turun, tapi ilusi tu jadi payung konkret yang halang. Wah, ini bawa kita kepada satu realiti yang agak menampar muka lah sejujurnya. Kalau kita tengok di bawah sekali pada nota ni, ada satu garisan melintang. Garisan fizikal kita. Dilabelkan sebagai kerja, bisnes, urusan. Lepas tu ada gambar manusia lidi tengah berdiri kat situ. Ini ingatkan saya pada nasihat motivasi tipikal yang kita selalu dengar. Yang suruh kita hustle lebih keras tu kan? Ya, kalau nak berjaya, kau kena kerja kuat. Kurangkan tidur. Tapi itu je tak cukup rupa-rupanya. Itulah kesilapan pemula yang paling kerap kita nampak. Budaya hustle yang kadang-kadang toksik. Pendekatan biasa hanya fokus pada paksi mendatar ni. Tindakan luaran semata-mata. Betul. Tukar strategi marketing, buat rebranding, semua tu pergerakan di atas garisan kerja. Tapi masalahnya, manusia lidi tu masih pikul blok ego dan ilusi tadi ke atas kepala dia. Dia berlari atas garisan kerja tu, tapi makin lama makin berat. Ya, mereka habiskan ribuan ringgit pergi kelas bisnes, tapi abaikan dunia dalaman mereka. Ego tak buang, rasa tak yakin diri tak rawat. Strategi sehebat mana pun akan hancur kalau mental berselirat. Tapi kejap, adakah ini bermakna kerja keras dan strategi perniagaan tu tak penting langsung? Bukan macam tu. Maksud saya, takkan kita hanya perlu duduk diam, pasang lagu tenang, betulkan minda dan tiba-tiba rumah dan kereta impian tu muncul. Siapa nak siapkan kerja kan? Bantahan yang sangat wajar. Nota ni tak suruh kita berkhayal. Kalau kita perhatikan betul-betul, garisan kerja dan bisnes tu tetap ada. Ia tapak kita berpijak. Maknanya gerak kerja fizikal wajib adalah. Mesti ada. Tapi pengajaran terpenting di sini, ada satu tulisan kecil pada anak panah dalam nota tu. Dia sebut, kunci pada hati dan internal world. Kunci? Jadi dunia dalaman ni adalah kunci? Ya, dunia dalaman adalah kunci pencucuh. Bayangkan usaha anda tu, enjin kereta lumba. Anda boleh isi minyak penuh, baiki tayar, itu semua kerja fizikal. Okey, faham. Tapi kalau kunci pencucur tu berkarat dengan ego dan emosi negatif, anda tekan pedal macam mana pun, kereta tak gerak. Enjin cuma mengaum, lepas tu overheat. Tepat sekali. Dunia dalaman mengawal kelancaran dunia luaran. Kalau macam tu, macam mana kita nak nipiskan dinding konkrit ni? Sebab penulis tulis kat sini, kena nipiskan batu penghalang ini supaya proses nak capai impian jadi lebih mudah, lancar. Dia guna perkataan nipiskan sebab memang mustahil nak buang ego 100%. Kita kan manusia. Betul juga. Mari kita ambil contoh senario harian. Katakan anda di tempat kerja. Anda dah siapkan satu pembentangan yang hebat. Tiba-tiba bos hentam anda depan kawan-kawan lain. Aduh, kalau saya darah menyirap tu, ego terus naik. Masa ego naik tu, dinding ilusi anda menebal 2 kali ganda. Ya, saya akan mula masuk mod defensif, marah, mungkin boykot kerja tu. Dan bila anda bertindak macam tu, minda anda tertutup dari terima maklumat baru. Bos mungkin ada poin betul, tapi sebab ego, anda tolak. Dan akhirnya, peluang nak naik pangkat pun melayang. Saya cipta halangan saya sendiri. Itulah dia. Jadi macam mana nak nipiskan? Kita tengok pada lakaran tu, ada anak panah merah melengkung yang memintas dinding tu terus masuk ke hati manusia lidi. Oh, ya. Laluan pintas, apa yang dia tulis tu? Dia tulis, buat improvement, reda, tenang. Ni sebab Allah suka. Maksudnya, kalau kita pilih untuk kekal tenang dan reda, kita sedang guna laluan pintas tu. Tepat. Bila bos kritik, anda rasa bahang ego tu, tapi anda pilih untuk tenang. Anda tak biar amarah atau nafs ambil alih. Jadi, kita boleh berfikir secara logik dan perbaiki kesilapan pembentangan tu.
Betul. Manfaat utamanya, proses mencapai impian jadi lebih lancar. Anda tak buang tenaga mental pertahankan ego. Bekerja keras pun tak rasa menyeksakan sangat. Wow. Jadi, berdasarkan semua ni, apakah 3 langkah mudah yang pendengar kita boleh amalkan bermula hari ini? Okey, 3 langkah mudah. Langkah pertama, kenal pasti batu penghalang anda. Tanya diri, adakah saya tersekat sebab masalah di luar atau sebab ilusi dalaman, macam tak yakin diri? Kena jujur dengan diri sendirilah ni. Okey, langkah kedua? Langkah kedua, nipiskan lapisan melalui ketenangan. Bila berhadapan masalah kat tempat kerja, tarik nafas. Pilih reda dan tenang. Jangan biar emosi rampas kuasa minda anda. Sangat praktikal. Boleh buat masa tengah memandu ke tempat kerja. Langkah ketiga? Langkah ketiga, jalankan improvement seiring dengan kerja. Teruskan kerja keras dan hasil anda, tapi pastikan proses peningkatan diri secara dalaman sentiasa berjalan. Membuang limiting belief sama penting dengan buat kerja fizikal kan? Kedua-duanya mesti berjalan seiring. Wah, perbincangan hari ini memang luar biasa. Kita bermula dengan melihat hujan rezeki yang disekat oleh dosa dan ilusi minda, faham kesilapan fokus pada usaha fizikal je, dan akhirnya temui kunci pada dunia dalaman. Ya, jika kita kaitkan dengan gambaran yang lebih besar, kejayaan luaran yang kita nampak tu pada asasnya bermula dari kejayaan menakluk dunia dalaman kita sendiri. Sangat sukar nak capai sekarang. Adakah anda sebenarnya sedang kekurangan sumber dan tenaga? Atau adakah anda sebenarnya sedang memikul sebuah ilusi yang membebankan ciptaan minda anda sendiri yang menghalang hujan rezeki itu daripada turun? Fikir-fikirkan, teruskan meneroka dunia dalaman anda dan kita jumpa lagi.